Seorang lelaki maut selepas ditembak polis dalam kejadian berbalas tembakan di kampung Kangkawang, Tenom pada Ahad. Dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi itu, suspek berusia 57 tahun dipercayai terlebih dahulu menembak adiknya sendiri sehingga maut menggunakan senjata api buatan sendiri jenis bakakok. Mangsa, lelaki berusia 54 tahun yang juga seorang pekebun, ditemukan dengan 8 kesan tembakan di bahagian belakang badan di rumahnya. Ketua Polis Daerah Tenom, Azmi Abdul Razak berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian tembakan daripada orang awam. Sebelum sepasukan polis dikerahkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, suspek didapati berada di dalam rumah dan mengugut untuk menembak sesiapa sahaja yang menghampiri kawasan itu. Polis kemudian membuat kepungan dan mengarahkan suspek menyerah diri. Namun dia enggan berbuat demikian, katanya dalam kenyataan pada Isnin. Menurutnya, beberapa das-gas pemedih mata dilepaskan bagi memaksa suspek keluar. Namun lelaki itu masih berdegil. Suspek kemudian bertindak agresif dengan mengacukan senjata api ke arah anggota polis. Seorang pegawai terpaksa melepaskan 3 das tembakan bagi mempertahankan diri dan terkena suspek, katanya. Beliau berkata suspek disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Katanya pemeriksaan lanjut menemui senjata api bakakok bersama peluru hidup di dalamnya selain beberapa senjata lain, termasuk senjata api HMP5, peluru dan sebilah parang panjang. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 307 Kanun Keseksaan, katanya.